Okay, update terbaru daripada Sunkrocks. Akhirnya kita dah siapkan projek atap yang pertama mengikut kes yang sesuai lah. So rumah ni terletak di Terengganu, digunakan untuk homestay lah, perkhidmatan homestay. So homestay macam kita tahu, Isnin sampai Khamis selalunya tak ada orang. Jumaat, Sabtu, Ahad baru ada penginap lah yang akan duduk. So kenapa rumah ni sangat sesuai untuk atap? Sebab satu, kalau kita nak pasang bateri ni akan penuh. Hari Isnin, hari Selasa akan penuh je dan solar tak akan buat kerja. Kalau kita buat hybrid with bateri lah. Okay, tanpa atap. Okay. Yang kedua, kenapa dia sesuai atap? Sebab masa Isnin sampai Khamis ni, boleh kita eksport. Semua kita eksport ke grid supaya dapat gunakan tenaga tu ditukarkan kepada wang ringgit. Dalam konteks ni lebih kurang 27 sen lah. So bila hari Jumaat, Sabtu, Ahad, orang yang duduk kat dalam tu, penginap tu confirm lah macam orang selalu duduk hotel, duduk homestay ni memang akan belasah lah. Dia on semua barang, elektrik yang ada. So dia akan tolak balik yang kredit yang terjana sebelum ni. Okay? Dan juga kita kena ingat masa Jumaat, Sabtu, Ahad ni kalau ada penjanaan solar, dia akan terus masuk ke dalam rumah dulu. Maknanya akan digunakan oleh rumah dahulu. So rumah ni kita pasang lebih kurang 7.2 kilowatt peak. Kita tengok data dia satu hari dapat dalam 30 kWh lah. Which is not bad lah, PSH dia dalam 4 jam. Tapi mungkin cuaca tengah cantik dan sebagainya. So kalau untuk penggunaan ini sangat sesuai untuk rumah jenis homestay. Kecuali kalau dia ada keperluan, homestay juga ada perlukan kadang-kadang standby. Macam tenaga kita untuk standby kalau ada blackout berlaku. Supaya sekurang-kurangnya penginap boleh guna lampu, boleh guna kipas lah. Kalau itu kita kena gunakan hybrid inverter. So dalam konteks ni kita gunakan grid inverter, grid connected inverter. Apa beza dia? Grid connected inverter murah daripada hybrid inverter. Hampir separuh daripada harga hybrid inverter. Cuma dia tak boleh masuk bateri. Okay? Hybrid inverter mahal tapi dia boleh masuk bateri. So bila kita dia ada antara dua langkah ni. Bila dah ambil langkah ke hybrid ni maknanya langkah yang besar lah. Besar ni bermaksud kos yang besar, aplikasi yang besar, perkhidmatan pun yang besar. Tapi kalau yang tak nak ambil langkah tu, stay je dekat grid connected inverter, buat atap, export ataupun guna sendiri bila digunakan secara terus. Okay? So itulah salah satulah projek kami. So dari segi proses dia, kami buat aplikasi dan sebagainya, dia ambil masa lebih kurang 4 minggu juga lah, 4 ke 6 minggu juga. Permohonan, penghantaran, kita pasang tu sekejap je, satu hari setengah je. Tapi kena tunggu feedback daripada TNB, SEDA dan sebagainya. Welcome letter, barulah kita boleh energize. So itulah pengalaman kami dengan atap. Baru-baru ni ada terdengar lah desas-desus ya. Atap ni ada pembaharuan ataupun penambahbaikan dia dari segi tempoh kredit. Tapi itu masih lagi kabar angin lah. Kami doakan kabar angin ni menjadi realiti. Yang mana kredit tu akan jadi lebih lama lah. Macam NEM dulu 12 bulan. Kalau atap sekarang, bulan yang sama. Dijana dan digunakan dalam bulan yang sama. Harap-haraplah kalau ada berita kabar angin ni menjadi kenyataan supaya kredit boleh jadi lebih kurang 12 bulan lah bertahan. Supaya bulan ni dijana bolehlah digunakan bulan depan atau bulan yang seterusnya. Okay?